Kami jalan-jalan nak cari makan di KL Ismo. Tak tahu pula sejak bila sini dah buka Tongbo. Dan request nak makan Tongbo sebab dia belum pernah makan lagi. Mr. Tong bagi tahu sekarang mereka sudah ada sedia halal Jakim. Saya order Super Australian Big Bowl, Mega Thai Milk Tea and snack. Wah, ini betul-betul super big. Just ngam untuk kami berempat. Ini memang our all-time favourite, Salted Egg Fried Coconut. Trust me, just order. You will never regret. Saya masih ingat kawan yang membawa saya ke cawangan pertama Tongbo di Seri Petaling. Satu rasa yang terus melekat sampai hari ini. Ada Australian beef brisket, beef ball and beef slice. Tengok, Dan yang begitu cerewet pun kata pas. Yummy. Alamak, sedap ke ni? Beef noodles ini memang tak pernah menghamparkan. Australian beef dia padu gila. Lembut, juicy, penuh rasa. Kuah dia bukan setakat melekat, tapi terus memikat hati kami. Betul. Dan first time makan, tengok muka dia pun dah tahu dah kena racun. Ini kangkung fritters. Saya hanya boleh katakan, ini dan fried coconut, kalau snack lover, ini wajib order. Geram lah tengok budak ini. Ini adalah milk tea yang paling besar, paling berbaloi dan sedap bagi kami. Good food, reasonable price. Kau tunggu apa lagi? Jom, Tongbo.